Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 20 Hari Bulan 3 2025 bersamaan dengan 19 Ramadan 1446 Hijrah, saya berada di Mahat Tahfiz Al-Hikmah Puncak Alam untuk kita serahkan sebanyak 100 naskah Al-Quran hasil pemberian infak tuan-tuan dan puan-puan, dan kami Yayasan Al-Jazar mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengifak kerana mempercayai kami Yayasan Al-Jazar selaku amanah tuan-tuan dan puan-puan dalam pengajian Al-Quran kepada mereka yang memerlukan, dan kami doakan semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Hajian ini dibuat kepada pelajar-pelajar di sekolah ini kerana saya difahamkan di sekolah ini Al-Quran ini telah lusuh, dan untuk hasil pemberian tuan-tuan dan puan-puan akan menggantikan Quran itu kepada Quran yang baru dan sesuai untuk para pelajar di sini untuk digunakan sebagai pembelajaran dan pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana Muallim Huzaifah bin Kamiluddin dari Mahat Tahfiz Al-Hikmah Puncak Alam. Pihak Mahat ingin mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khairan ahsanal jazaa di atas sumbangan daripada Yayasan Adi Azhar dan juga para infak yang mewakafkan Al-Quran di Mahat Tahfiz Al-Hikmah. Kami mendoakan semoga antum semua berada dalam keadaan sihat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dilipat kali gandakan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan para pengifak kerana telah mengifakkan kepada sekolah saya sebanyak 100 naskah. Saya doakan kepada para pengifak supaya dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan para pengifak. Saya doakan dimurahkan rezeki berpanjangan dan hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.